Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan dasar pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2025 dari suatu sudut pandangan kritis. Kita bermula dengan visi dan juga aspirasi. PPM pada tahun 2013 hingga tahun 2025 bertujuan melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan juga sosial. Visi ini bukan sahaja menumpukan kecemerlangan akademik tetapi juga pembentukan sasiah dan juga nilai murni. 6 aspirasi yang diterapkan ialah pengetahuan kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Seterusnya kita melangkah pergi ke prestasi semasa. Seterusnya kita meneruskan perbincangan kita ini dengan subtopik prestasi semasa. Walau bagaimanapun, cabaran masih wujud dalam penguasaan literasi, numerasi dan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Isu keciciran pembelajaran selepas pandemik turut memberikan kesan kepada pencapaian murid. Malaysia juga telah berjaya meningkatkan akses pendidikan sehingga hampir semua kanak-kanak mendapat pendidikan di peringkat sekolah rendah. Seterusnya, kita terus kepada pembincangan kita ini dengan guru dan juga pembimbing sekolah. Seterusnya, pembelajaran murid. PPPM menekankan pembelajaran yang berpusatkan murid dan bukan hanya berpusatkan guru. Murid digalakkan belajar secara aktif melalui perbincangan, penyelesaian masalah dan aktiviti kolaboratif. Penekanan kepada kebat bertujuan melahirkan murid yang kreatif, kritis dan mampu membuat keputusan. Seterusnya, guru dan pemimpin sekolah. Guru merupakan ejen utama dalam melaksanakan transformasi pendidikan di sekolah. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk sahsiah, nilai dan disiplin murid. Pemimpin sekolah pula berperanan mewujudkan budaya pembelajaran yang positif serta menyokong pembangunan profesional guru. Transformasi Kementerian. Transformasi Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan meningkatkan kecekapan sistem pendidikan melalui penambahbaikan dasar, pemantauan dan penggunaan teknologi. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Namun begitu, keberkesanan sesuatu dasar bergantung kepada pelaksanaannya di peringkat sekolah. Pada pandangan saya, Kementerian perlu sentiasa mendapatkan maklum balas daripada guru-guru dan juga sekolah. Hal ini supaya setiap perubahan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberi manfaat kepada murid. Struktur sistem. Struktur sistem pendidikan diwujudkan bagi memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang berkualiti. Walaupun banyak penambahbaikan telah dilakukan, masih terdapat jurang kemudahan antara sekolah bandar dan luar bandar. Sistem ini memberi peluang kepada semua murid tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Pelaksanaan pelan tindakan. Pelaksanaan pelan pembangunan pendidikan Malaysia dilaksanakan secara berperingkat melalui 3 gelombang bagi memastikan setiap inisiatif dapat dicapai dengan berkesan. Pada pandangan saya, pelan ini telah membawa banyak perubahan positif kepada sistem pendidikan negara. Namun begitu, kejayaan sebenar bukan hanya bergantung kepada perancangan, tetapi juga komitmen semua pihak termasuk kementerian, guru, ibu bapa dan juga masyarakat. Sebagai kesimpulan, saya percaya bahawa pendidikan berkualiti hanya dapat dicapai apabila semua pihak bekerjasama untuk memastikan setiap murid mendapat peluang belajar yang terbaik.